mau order apa? Bagi saya, air teh tarik. Oh, okey. Okey, nak order makanan? Tidak. Oh, okey. Hello bam, saya dah lama tunggu sini. Mana air saya? Sabar kau, aku dah prepare air kau tadi. Nah, Aduh. Bagi saya. Astagfirullahalazim. Air apa ni? ini air teh tahi dam, air teh tahi. Air teh tahi. Kenapakah bagi saya air teh tahi? Tadi kau bilang air teh tahi kan? Saya paksa buatlah air teh tahi. Saya cakap mau air teh lah. Teh tarik, bukan air teh tahi. Betul-betul ini air teh tahi ke? Betul. Ayo, aku kata TH. T-A-R-I-K. Teh tarik. Oh, maksud kau TEH. TAHI kan? Aduh, salah. Teh tarik. Oh, teh tahi. Ayo, teh tarik ada jual kat restoran. Yang betul-betul. Maaf dam, teh tarik tak ada jual, yang ada teh tahi. Ayo. Kau memang nak kena ni. Orang pelayan yang pelik, kurang asam bagi air teh tahi. Dan kepala tom kau. Assalamualaikum semua. Saya Adam Gaming 99 Gameplay. Kalau tak tahu, panggil saja Adam 99. Saya nak tanya pasal episod ni, kerana Adam marah-marah kepada pelayan. Jadi korang jangan buat macam tu atau jangan tiru aksi ini, sebab nanti keluarga kamu marah nanti. Sebab itulah kita buat perangai tak baik, dan minta pesanan baik-baik. Okey, itu saja. Jumpa lagi.